Pemain nombor satu Jerman GM Vincent Koeman sekarang ni sedang lead jadi nombor satu di kejohanan Super Klasik Romania yang sedang berlangsung sekarang ni. Ini adalah pusingan terbaru dia menentang GM Maxim Vachier-Lagrave ataupun MVL. Okey, kat sini Vincent main putih, dia mulakan dengan pawn pergi ke E4. Kita ada pawn ke C5. Kat sini MVL main Sicilian. Naik F3, D6 dan seterusnya D4. Pawn makan pawn D4, naik makan pawn D4 dan naik F6 macam biasa. Serang pawn E4 kat situ, jadi naik C3 kawal pawn tersebut. Dan kat sini kita ada MVL pilih pawn ke A6, variasi Sicilian Najaf. Okey, Sicilian Najaf ni memang merupakan favorite GM MVL dan dia banyak menang menggunakan opening ni lah. Okey, Vincent kat sini balas dengan pawn ke F3. Kita ada pawn ke E5, serang naik kat situ dan naik larilah ke B3. Okey, bishop E6 kat sini, bishop E3, bishop E7 dan queen D2. Biasanya dalam opening Sicilian, pemain putih akan cuba untuk castling di sebelah kiri ataupun di sebelah panjang dan cuba untuk buat serangan ke atas king hitam macam ni lah. Okey, jadi gerakan queen naik ke atas ni adalah untuk buka ruang, nak prepare ataupun bersedia untuk castling kalau perlu. Kat sini MVL kata, okey, dia lancarkan pawn ke H5 sebab apa? Sebab mungkin dia boleh gunakan pawn tu untuk buat serangan di sebelah sini. Okey, kita ada bishop ke E2 dulu, naik B ke D7 dan seterusnya naik ke D5. Kat sini disebabkan naik tu kuat, jadi MVL makan saja, bishop makan naik D5 dan seterusnya pawn E makan bishop D5 kat sini. Kita ada queen ke C7, cuba untuk gunakan file C kat sini, buat serangan ke sebelah sini pula kalau putih castling sebelah sini. Ini adalah benda biasa dalam opening Sicilian. Kat sini Vincent pilih untuk tolak pawn ke C4. Kenapa? Idea dia adalah sebab dia tak nak bagi hitam untuk buat serangan dengan tolakan pawn di sebelah sinilah. Dan kalau korang tengok kat sini, tolak pawn ke B5 ni memang tak boleh, memang tak jadilah sebab putih akan makan sahaja pawn tu dan selepas makan dekat sini serangan tak ada yang kuat dan putih pun kelebihan satu pawn, tak ada masalah. Okey, jadi C4 kat sini tak membenarkan hitam buat serangan, jadi hitam cuba tolak pawn ke A5 dengan buat serangan di sebelah sini sahaja. Okey, kita ada rook ke D1 dan kat sini Vincent kata, okey, tak apa, dia tak nak castling pun di sebelah sini sebab mungkin bahaya cepat sangat sampai kalau dia castling situ. Jadi kat sini hitam tengok, oh, putih tak nak castling kat sini, jadi dia cuba tolak pawn ke H4 lagi, cuba untuk maju ke depan dan buat serangan sebelah sini pula. Tengok macam mana MVL cuba untuk serang di kedua belah sayap. Tapi kat sini Vincent kata, tak ada masalah, pawn ni tidak menakutkan dan dia pun ambil king dia dan dia castling. Okey, ya, memang betul pawn ni tak ada apa-apa pun sebab kalau tolak pun mungkin putih boleh defend dengan tolak ke depan dan sebagainya. No problem. MVL pun cakap, ya betul, itu serangan yang tak jadi apa-apa pun. Jadi dia pun sama juga, dia castling juga di sebelah king side lah. Okey, kita ada rook F ke E1, naik ke H5 kat sini dengan idea untuk buka ruang dan tolak majukan pawn ke depan lah. Okey, kat sini kita ada naik ke C1 oleh putih dan seterusnya F5 macam yang kita cerita tadi. Alright, B3 kat sini, B6, bishop ke D3 dan seterusnya queen ke D8 Cuba untuk pergi ke petak E8 dan seterusnya mungkin keluar ke sebelah sini lah. Okey, kalau korang tengok kat sini, dua-dua pemain cuba untuk letakkan piece dia di tempat-tempat yang terbaik. Dan putih mulakan dengan naik pergi ke E2, queen ke E8, bishop C2, queen keluar ke G6 dan disebabkan ada queen kat situ jadi king lari ke tepi lah, king ke H1, cuba untuk awal-awal selamatkan diri. Okey, kita ada rook A ke C8 kat sini dan naik ke G1, naik C5, naik H3 dan seterusnya bishop ke F6. Macam yang kita cakap tadi, nampak macam mana kedua-dua grandmaster ni cuba untuk letakkan buah-buah dia di tempat yang paling bagus, yang paling baik. Okey, kita ada rook F1, rook F E8 dan seterusnya rook D ke E1. Dua-dua rook beranjak sedikit ke sebelah kanan. Kita ada queen H7 kat sini, A3 dan seterusnya. Di posisi ini putih cuba untuk buat serangan dengan pawn ke B4 dan cuba untuk main di sebelah sini. Okey, tapi hitam kata jangan. Dia tolak pawn ke A4 dan sini ada serangan yang bagus oleh hitam. Sebab apa bagus? Sebab kat sini kalau korang tengok, pawn ni free.
Ya, memang free, memang boleh dimakan percuma macam ni. Tapi kalau putih makan, pawn dia ni akan menjadi tak bagus. Sebab apa? Sebab dia dah tak bersambung, tak bagus, dan sebenarnya pawn yang dimakan tadi tu sebenarnya tak free pun sangat. Sebab apa? Sebab hitam kat sini boleh je nak mainkan rook pergi ke A8 dan cuba untuk serang di sebelah sini. Jadi ini makan pawn ni adalah tak bagus sebab itu akan membenarkan hitam untuk lancarkan serangan. Jadi kat sini Vincent pilih untuk tolak pawn ke B4, serang knight, dan masalahnya ialah knight ni memang MVL nak suruh serang pun. Sebab apa? Sebab dia mainkan knight, masuk ke B3, serang queen macam ni, dan knight ni adalah knight yang sangat bagus. Kalau korang tengok kat sini, ya memang knight tu boleh dimakan. Kita tengok kat sini. Kalau bishop makan knight, pawn makan bishop, ya memang pawn ni sorang-sorang dan pawn ni pula boleh dimakan percuma. Cuma kalaulah putih buat apa-apa gerakan lah, sebagai contoh bishop makan pawn B6, kat sini idea MVL adalah untuk tolak pawn ke E4, dan korang boleh tengok kat sini ada banyak serangan di berlainan arah. Yang pertama, tolak pawn kat sini sudah semestinya nak serang di sebelah sini. Okay. Yang kedua, dia tolak pawn adalah sebab untuk nak buka laluan bishop, dan bila buka laluan bishop, ini akan menjadi masalah nanti. Dan yang ketiga, rook nak makan pawn di C4 pun ada juga. Jadi tak pasal-pasal ada banyak laluan serangan yang hitam boleh cuba serang, dan kat sini putih kata, Vincent kata, oh tak boleh jadi ni, makan knight adalah tak bagus. Jadi dia larikan sahaja queen dia pergi ke E2 macam ni, dan tak pasal-pasal kalau korang tengok kat sini knight ni sebenarnya nampak macam tak bagus pula. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak balik. Dia tak ada ruang yang bagus untuk balik kecuali kat sini, tapi ini pun tak berapa nak okey. Hitam sambung dengan bishop ke D8, cuba kawal pawn macam ni. Kita ada queen ke D3 kat sini sebab nak makan pawn di F5. Jadi kat sini hitam cuba defend, tolak pawn ke E4, serang queen. Kita ada pawn F makan pawn E4, dan seterusnya rook makan pawn E4. Kenapa makan dengan rook? Sebab dia nak makan juga pawn dekat C kat sini. Okey, bishop ke G1, cuba untuk buka serangan ke atas rook kat sini. Kita ada rook C makan pawn C4, dan seterusnya rook makan rook E4, rook makan rook E4. Dan kalau korang tengok ni, memanglah kat sini hitam ada lebih satu pawn, tapi itu tak lama lah. Sebab kat sini putih mainkan satu move yang sangat bagus dengan queen pergi ke B5. Kenapa move ni bagus? Okey, korang tengok kat sini. Ini membuka serangan bishop ke atas rook, dan kalau rook tu lari ke tempat yang bukan di file E, sebagai contohlah dia lari ke pergi G4 kan. Okey, bila lari kat situ, queen akan masuk dan terus buat checkmate satu langkah. Jadi ini tak boleh rook lari ke mana-mana. Dia kena stay ataupun berada di file E sahaja. Okey, contohlah pula kalau dia lari di file E, contohnya E5 kat sini, queen akan masuk ke D7 dan serang bishop. Dan selepas bishop tu lari, kita dapat tengok kat sini, queen tu bukan serang bishop je. Dia serang banyak benda. Dia serang pawn ni, dan juga dia serang pawn ni juga. Dan kat sini putih boleh je bishop makan pawn F tu. Dan kita dapat tengok kat sini lah, serangan ni sangat-sangat strong, sangat kuat. Dan semuanya akan musnah sekelip mata sahaja. Okey, sebab tu queen B5 ni move yang bagus. Dan kat sini MVL cuba queen G6, cuba untuk kawal macam ni. Tapi kat sini disebabkan rook tu tak lari, jadi bishop makan sahaja rook, dan kita ada pawn F makan balik bishop, dan bishop keluar ke E3 dahulu, kawal petak-petak kat sini, tak bagi untuk hitam masuk. Okey, kita ada bishop ke F6, dan seterusnya queen makan pawn A4 sambil serang knight. Knight kena lari ke D4 sahaja, dan kat sinilah Vincent membuat move ataupun gerakan terakhir yang menyebabkan MVL untuk resign. Cuba korang cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Untuk yang tak tahu, Vincent Keimer ni merupakan seorang grandmaster dari Jerman, terkenal dengan gerakan-gerakan yang kreatif. Sebab itulah dia diberi nama jolokan sebagai German Bobby Fischer. Sebab apa? Sebab dia main seolah-olah sama macam Bobby Fischer, kita punya legend. Okey, apakah jawapan dia kat sini? Kita ada jawapan untuk orang biasa dan juga orang luar biasa. Untuk orang biasa, bishop makan knight adalah cukup bagus. Sebab apa? Sebab bila bishop makan balik bishop tu, kita dapat tengok rook ni dah kawal file ni. Jadi kita hanya perlu pergi check ke belakang, paksa king untuk lari, dan seterusnya rook masuk ke F8. Kita dapat tengok nak masuk checkmate. Kat sini hati-hati, kena tengok juga
Ada tak hitam nak buat check? Tak ada. Kalau tak ada, ya kita nak ancam checkmate dan king hitam kena buat sesuatu. Kalau queen cuba buka ruang untuk king lari, kita masih masuk check, king keluar dan bawa kita punya queen check. King larilah ke mana-mana pun akan ada checkmate di E6 macam ni. Ini adalah move orang biasa, kita boleh je makan, tak ada masalah. Orang luar biasa macam GM Vincent Keymer, dia makan bishop di F6 menggunakan rook dia. Tukar macam tu je dan kat sini MVL terus resign. Okay, kenapa? Kita bedah sikit kat sini, kita tengok. Kalau queen yang makan rook tu, sambil kawal knight ni, queen akan check dulu kat belakang, paksa king untuk lari dan seterusnya, memang knight tu percuma lah. Check. Dan kat sini memang dah kalah sebab lebih buah. Cuma ada checkmate juga kat sini. Sebab bila king lari, queen boleh check balik, king lari balik dan kita ada knight lompat ke G5 check, paksa king ke depan, queen masuk, check, king lari dan seterusnya checkmate macam ni.